Rupanya bunyi lutut masa bangun tu tanda sendi dah kering, bukan bunyi biasa. Aku dulu selalu anggap bunyi tu normal bunyi orang tua, tak ada apa-apa. Tapi makin lama, rasa sakit makin kuat. Bangun dari kerusi, lutut rasa terkunci. Nak pijak lantai pun perit, seolah-olah sendi hilang pelincir. Naik tangga, rasa macam ada beban 10 kilo tarik kaki ke bawah. Paling pedih, masa solat subuh nak rukuk pun rasa mencucuk, nak bangun dari sujud kaki menggigil. Orang nampak aku masih boleh senyum, tapi hakikatnya setiap langkah macam ada jarum menikam sendi. Dari situlah aku sedar, sendi yang kering punca tulang bergesil, lama-lama boleh rosakkan rawan dan sekat pergerakan. Kalau biar, risiko lumpuh pun ada. Aku tak sanggup hilang nikmat sihat ni. Aku ikhtiar dengan jus Linux. Dalam dia ada tulang gunung untuk rawat radang, kunyit yang jadi anti radang semula jadi, dan halba untuk lancarkan sendi. Alhamdulillah, bila amal konsisten, sakit makin reda, lutut makin ringan, aku boleh kembali bergerak dengan yakin. Jangan tunggu sampai terlantar baru nak menyesal. Tekan order now sekarang sebelum stok habis.